choose this one untuk inner. Kita pilih yang ni, inner untuk outfit kat sana. Tapi tak tahu lagi nak match dengan outer apa. I mean inner, ini inner tapi dia punya luar dia tu macam jacket kan. So kita dekat jalan-jalan Japan sebab kita orang nak pilih outfit dekat sini, dekat jalan-jalan Japan sebab kat sini murah gila. So kalau korang tengok harga macam ni baru RM15. Benda ni RM15. Sorry sebab I pakai iPhone, so quality dia tak berapa nice and audio pun tak berapa clear. Tak boleh sebab kita pakai phone, so kita kena beritahu. Kat sini banyak je tapi kena pandai pilih and kena pandai menyelam. So kat sini kita tak tahu lagi nak pilih baju apa. Yang penting outfit outer. Tak cantik ke macam ni? Betul chef? Macam ni style lah. Actually apa yang I nak yang jaket yang macam ni, jaket yang senang and tak sejuk, tak panas tapi sesuai dengan fashion. So husband yang pilihkan. Hah? Kan? Macam tak tahu, macam banyak sangat. Outfit dia macam kena cari. Kat sini kena cari sebab dia punya cardigan dia sumpah banyak. Kita tengok, kita menyelam dulu apa yang ada kat sini lagi. Tengoklah kat sini, ya Allah. Okay, I punya aim untuk datang sini, I nak beli skirt sejuk. So, skirt besar untuk musim autumn. Saya nak pakai skirt lah juga, boleh tak? So nak pakai skirt macam jeans ke? Dress dia tak sesuai, tak bagi pakai. Ni skirt jeans. So Izzatler mencari outfit untuk kita. Macam ni ke? Ni ke? Is it cantik or not? Sesuai tak? Tak nampak macam terlalu tebal. Dalam just pakai ini. Macam tak berfashion. Maksudnya dia just jacket yang Fashion je. Tak, yang ni kau pandang atas. ni lawa. Baju saya pun boleh. Saya lagi suka kalau suka macam ni. Lawa. Lawa tak? Ni you yang pilih. Cuba tak in. Sekejap, macam ni. Please come to a station for loading. Cantik, comel kena. Comel kena. Tapi dia simple lah. Biasa je lah. Dia tak. Cantik tak? I rasa suka lah outfit ni sebab dia macam tutup tekak. Tapi dia tebal lah.
cari lagi. Wah, ni dia comel je. Bag ni Love. Boleh bawa tak phone ke? Macam posh bag. Yes. Attention to all C shift member, please proceed to gate counter for your break time. Macam beg sekolah Jepun. Kita tengok RM20. RM10. So here's the outfit. I'm going to try this. Is it beautiful or not? Just don't mind this. Eventually. Set dari branding macam ni. Let me show to my husband. Macam ni pun maksudnya? Baju ni terbalik tu kan? Terbalik maksudnya? This is the right way to wear this. Because tadi baru pakai yang terbalik punya version. So ini yang betul-betul. Show me. Oh my god, saya suka. I love this. Like go winter whites. Love is not perfect, but imperfect can be. Like me. Some call it bias. Sini. Ini baru betul kan? Kita lipat luar. Yelah macam ni maksudnya. Dia macam ni pun boleh. Okay, next. Next outfit. Number 2. Alright guys, this is my second outfit. My inner neck. My inner like this. And the turtleneck. And a cardigan. Like this. So we're gonna try and show to my husband. Okay ke? It's just dalam. Lipat luar. Lipat luar ke dalam? Luar. Ini pergi mana? Pergi ke berapa? Outfit dulu. Mesti betul lah CEO kita ni tengah meeting. Okay. Boleh? Total damage RM45. So kita tengok jalan-jalan apa yang ada kat sini. Busy betul yang CEO ni. Saya ni kat sini. Balik dah. So kita nak balik lah. Balik ke rumah, solat Ashar. Makan roti boy. Asal?
gelapnya kat sini. Hujan kot. Nak jalan tak? Ha? Nak jalan tak? Tak apa kata. Mana ni? Tak ada berhenti. Okay, so sebenarnya tadi kita beli benda ni, lip liner dekat Watson. The first time nak beli, so nak try pakai yang dekat lipstick Birds. So dia tak ada tripod, so pakai tangan je. Saya nak buka benda ni. Kena buka benda ni dulu sekejap. Alright, so this is the Lux lip liner. It's from Silkygirl. Beli Code Wine 05. Tak ada di belah kiri kanan? Tak, dia just straight je. Nanti awak kena ke kiri. Di belah kanan ni laju. Tapi nanti kita nak ke kiri. Tapi kalau awak pandai potong, tak apa je. So I'm gonna try lip liner Silkygirl. Nampaklah shape sikit. Love this eyeliner, love it. So after this kita boleh pakai keluar. Harga dia berapa? RM15 tadi. Dapatlah macam macam ada lukisan sini. Sebab kita pakai ni eyeliner just baru beli tadi dekat Watson.